Ini bukan sekedar teks, ini versi paling matang. Dalam piramid Pepi 1, piramid teks mencapai tahap yang lebih tersusun dan lengkap. Berbanding Unas dan Teti, teks di sini kelihatan lebih matang dan sistematik. Susunan mantera menjadi lebih jelas mengikut fungsi tertentu. Ada bahagian khusus untuk perlindungan, kebangkitan dan perjalanan ke langit. Pengulangan masih ada tetapi lebih teratur dan bermakna. Ini menunjukkan perkembangan pengetahuan ritual yang semakin stabil. Seolah-olah mereka sudah memahami apa yang benar-benar diperlukan. Teks tidak lagi sekadar eksperimen seperti generasi awal. Sebaliknya, ia menjadi satu sistem kepercayaan yang hampir sempurna. Setiap mantera memainkan peranan yang lebih tepat. Piramid Pepi 1 mencerminkan kemuncak evolusi piramid teks. Ia adalah hasil pengalaman dan penambahbaikan dari generasi sebelumnya. Jika anda suka fakta macam ni, subscribe kami. Sebab setiap hari kami upload fakta misteri dan sejarah dunia. Dalam alam akhirat, nama sahaja tak cukup. Dalam piramid Pepi 1, sekadar menyebut nama tidak lagi mencukupi. Roh Raja perlu dikenali dengan gelaran penuh dan rasmi. Ini termasuk nama takhta, gelaran diraja dan identiti ketuhanan. Setiap gelaran membawa makna dan kuasa tersendiri. Jika tersalah atau tidak lengkap, mantera mungkin tidak berfungsi. Seolah-olah sistem ini memerlukan identiti penuh untuk akses. Ia seperti kunci keselamatan yang hanya sah dengan maklumat lengkap. Berbanding era awal seperti Unas, konsep ini menjadi lebih kompleks. Ini menunjukkan kepercayaan mereka semakin terperinci dan ketat. Roh bukan sekadar wujud tetapi perlu disahkan identitinya. Piramid Pepi 1 menggambarkan tahap baru dalam pemahaman akhirat, di mana identiti penuh menentukan kelangsungan kewujudan. Jika anda suka fakta macam ni, subscribe kami. Sebab setiap hari kami upload fakta misteri dan sejarah dunia. Kenapa mantera sama diulang berkali-kali? Dalam piramid Pepi 1, pengulangan mantera bukan sesuatu yang rawak. Ia dilakukan secara strategik dan mempunyai tujuan tertentu. Mantra penting akan diulang di beberapa lokasi berbeza dalam piramid. Ini bertindak seperti backup untuk memastikan ia sentiasa berfungsi. Jika satu bahagian gagal atau terlepas, yang lain masih melindungi. Selain itu, pengulangan menguatkan kesan spiritual setiap mantra. Seolah-olah semakin banyak diulang, semakin kuat perlindungannya. Susunan ini juga membantu roh mengingati laluan perjalanan. Ia bukan sekadar teks tetapi satu sistem yang direka dengan teliti. Berbanding piramid awal, pendekatan ini lebih terancang dan matang. Ini menunjukkan pemahaman ritual yang semakin mendalam. Setiap pengulangan adalah strategi, bukan kebetulan. Jika anda suka fakta macam ni, subscribe kami. Sebab setiap hari kami upload fakta misteri dan sejarah dunia. Raja tak lagi pasif. Dia bertindak sendiri. Dalam piramid Pepi 1, gambaran tentang raja berubah dengan ketara. Roh raja tidak lagi sekadar dilindungi atau dibimbing. Sebaliknya, raja digambarkan lebih aktif dalam perjalanan akhirat. Dia berbicara, bertindak dan mengawal situasi sekelilingnya. Ada mantera yang menunjukkan raja membuka jalan sendiri. Ada juga yang menggambarkan raja menuntut haknya di alam roh. Ini berbeza dengan piramid awal yang lebih bergantung pada bantuan dewa. Di sini, raja seolah-olah mempunyai kuasa dan kebolehan sendiri. Perubahan ini menunjukkan evolusi dalam kepercayaan Mesir Purba. Roh raja bukan sekadar dilindungi, tetapi menjadi pemain utama. Piramid Pepi 1 memperlihatkan tahap keyakinan baru terhadap raja, di mana dia bukan hanya menuju akhirat, tetapi menguasainya. Jika anda suka fakta macam ni, subscribe kami. Sebab setiap hari kami upload fakta misteri dan sejarah dunia. Roh raja boleh bertukar bentuk ekstrim. Dalam piramid Pepi 1, roh raja tidak kekal dalam satu bentuk sahaja. Sebaliknya, ia digambarkan mampu berubah menjadi pelbagai entiti. Ada mantera yang membolehkan raja menjadi burung untuk terbang ke langit. Ada juga yang menyebut transformasi menjadi bintang di langit malam.
Dalam beberapa teks, raja disamakan dengan dewa tertentu. Transformasi ini bukan simbol semata-mata, tetapi dianggap kuasa sebenar. Ia membantu roh menyesuaikan diri dengan setiap cabaran di alam akhirat. Lebih banyak bentuk bermaksud lebih banyak kelebihan untuk bertahan. Berbanding piramid sebelumnya, variasi transformasi di sini lebih ekstrem. Ini menunjukkan pemahaman yang lebih kompleks tentang kewujudan roh. Raja bukan lagi satu identiti tetap, tetapi entiti yang boleh berubah mengikut keperluan. Jika anda suka fakta macam ni, subscribe kami. Sebab setiap hari kami upload fakta misteri dan sejarah dunia.